So, batu 4 wakar cik sudah selesai. Sekarang ni kita menuju ke kedai nasi aidek ni. Ini tepi Kebimo bersebelah Domino Pizza. Yang mana ingin mendapatkan akok, jepu, kasui, behu, boleh dapatkan di tepi Domino Pizza. Situ pelbagai menu ada dan kuih odi pun ada. Situ orang kata ke boleh kata syurga kuih mui. Orang kata banyak lah pilihan. Nak kuih gapo ada belakang. Nak kuih alik pagi ada, nak kuih alik malam pun ada. Korang hanya orang kata pilih saja. Pilih saja nak kuih gapo. Situ orang kata ada pelbagai-bagai kuih. Bermaknanya di sini saya tunjuk video ni untuk memudahkan korang di mana kuih saya letak. Saya bagi lokasi-lokasi di mana tempat-tempat kuih saya letak. Maknanya korang boleh dapat kuih di situ lah. Tadi kata nak buat video kat hotel, lepas tu muka kuih tak ada sebabnya duk akak nasi, duk akak kuih. Lah orang kata nak pakai telefon lagi, jadi tak ada buat video. So kita ni kita ada masa sikit kita buat video lah orang kata. Ni orang kata jalan ni nak menuju ke tepi Kebimo, tepi Domino Pizza. Ni saya bagi dulu dah ni. Mudah set awak nak kita tengok. Nak pergi beli kuih saya. Kuih orang lain pun ada. Yang ada gosip bukan kuih saya sore ada. Kuih orang lain pun ada. Yang mana dah order kuih saya tu, yang dah beli kuih saya tu, terima kasih kerana sudi membeli kuih saya. Terima kasih kerana sudi support kuih saya. Dan saya hargailah. Orang kata bagi-bagi feedback tu yang baik-baik saja. Terima kasih sahabat-sahabat saya. Hari Jumaat ni orang kata boleh dikata hari Jumaat ni masa ni tak change sebab kita kerja. Hari Jumaat dia change ketika waktu pukul 5 ke atas ke. Pasal ramai ke tu jaga lah kapal lah. Pukul 5 ke atas memang ramai lah orang berdebu lah. Biasanya orang lepok kat Tesco. Nama dulu Tesco, nama dah ni saya tak ingat sebab saya duduk lepok tak umur situ. Dah ni saya jaga dah lepok sebabnya kita tak nak lepok sebabnya kita banyak kerja. Buat kuih lagi, jualnya manggil lagi. Orang kata banyak kerja tak ada masuk lah. Orang kata tak ada masuk dia nak lepok-lepok dulu. Tak apa masa, banyak masa sebab kita tak banyak kerja. Lah ni kau bertambah kerja sebab kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab untuk kita pikul, untuk kita menjalankan tanggungjawab kita, amanah kita. Kita ada komitmen. So kita kena rajin kerja. Kita kena orang kata kena usaha lebih sebab kita ada komitmen. Bila kita dah ada komitmen, kita kena rajin lah usaha apa semua. Jangan kita malas. Bila kita tak ada komitmen, kita malas sikit nak kerja. Kau kan sahabat. Gitulah orang jantan ni sekarang je. Tak perlu jadi kaya, tapi kita kena ada usaha untuk mendapatkan income lebih. Duit tak banyak tak apa. Bila kita dapat income lebih, maknanya automatik kita dalam poket kita ada lebih duit. Bila kita ada komitmen, kita nak bayar kau tu, bayar kau ni, kita ada tanggungjawab. So kena pikul kau ni. So kita jalan ke tugas kita ni baik sekali dah. Bila ada peluang bisnes, kita buat. Bisnes ni pelbagai cara ada. Pelbagai cara nanti kita kerja dengan orang, kerja diri pun boleh. Macam saya sendiri, saya kebolehan saya buat kuih, kebolehan diri saya. Sebab dulu saya kerja ngetuk saya ni pandai buat kuih dah apa semua. Saya tak belajar pun kuih ngetuk saya tengok cara dia buat, cara dia basuh, cara dia bakar, cara dia kata bubur gula, minyak, gandum semua. Kita tengok cara dia buat. So kata banyak mana semua. So kita kalau kita tengok ni buat, lama-lama kita boleh buat sendiri sebab kita tak biasa seumur dah biasa dah tengok hari-hari tengok. Jadi biasa kan. So kita padan dengan sendiri. Tapi kuih ni kalau kita buat makan ni, dia kena ada satu kemahiran, ada kebolehan, teknik. Bukan pakai buat ya, tak boleh juga. Kita kena ada pandai kemahiran. Kalau kita tak pandai tak boleh juga. Kena ada kemahiran juga. Ke mana-mana kena ada kemahiran. Boleh kita buat. So kita gunakan kemahiran kita
kata dengan secara yang baik dan secara yang betul lah kita kena benar. Macam mana kita nak lebarkan sayap kita untuk kita kembangkan bisnes kita. Macam saya sendiri, dulu saya tidak letak bahawanya kita boleh buat kuih ni kita letak di kedai-kedai nasi dingin apa semua. So sekarang ni peluang saya terbuka luas. Dia mari lewat lah kata. Kalau dia orang muda saya dulu, kalau kita buat lalu tak apa. Tapi dia lambat sikit. Sebab rezeki ni kadang-kadang tak ada lah kata rezeki ni mari mendadak, jatuh lalu. Kita kena usaha juga. Tapi rezeki ni ada mari awal, mari lewat. Macam saya ni lewat sikit mari. Dekat dengan 40 hari baru mari rezeki. Untuk kuih di kedai nasi dingin apa semua. Ni nampak lokasi semua ni. Nampak dah. Saya tunjuk sikit ni. Sikit lagi nak sabar. Ya sini ya jalan ya change sikit lah. Sebab tapilat dekat tu kan. Ya tapilat dekat tu. Tapilat dekat tu. So nampak. So nak nampak kuih saya ada tadi tepi Bemo ni. So saya kena ambil belah kiri sebabnya belakang ke Bemo tu jalan Gajah Mati saya letak juga. So saya sehaluan lah. Mana saya atas kuih ni satu sehaluan. Lalu sehaluan. Gitu. Okey, bermaknanya di sini saya sudah nak sampai. Saya bagi gambar dia. Ni kedai. Kedai nasi ni. Gambar dia mudah ya kan. Itu nampak. Mudah daripada di situ. Mudah ya. Tu dia. Kita nampak jaminan pizza. Apa sebelah tu nampak nasi ni. Okey. Terima kasih sobat. Assalamualaikum.